Sinji. Tuki. Cuba drive. Open 3 untuk Sut Ying. Mudah. 3-pointer ke-9 untuk Malaysia. Tak masuk. Sedikit off balance. Malaysia menyerang. 4 lawan 3. Fuk Yi. Satu lagi 3-pointer. Fuk Yi. Back to back 3. Menuhkan stadium Nimi Boot ini. Hampir turnover. Sut Ying. Ada 8-second violation yang perlu dijaga. Sut Ying meneruskan lariannya. Layup baik. Walaupun berdepan tekanan tinggi dan full. Tidak berjaya Sinji merampas bola. Lakukan hantaran 3 point dari Malaysia. Baik kali ini jaringan counter. Namun berjaya dihalang oleh pemain Malaysia. Kembali mengatur serangan kali ini melalui Yin Yin mencari Sweat yang di situ. Fuk Yi yang mencari Sinji kembali. Fuk Yi berlari ke hadapan. Baik, tolakan lagi sekali tidak menjadi dari Konok Kwan. Konok Kwan adalah merupakan sharpshooter bagi Thailand. 8-0 sekarang ini masih mencari arah. Satu layout yang begitu baik oleh pemain-pemain Malaysia. Satu percubaan jauh kali ini tepat kesasaran untuk 3 mata. Malaysia sekarang mencari arah untuk melakukan serangan. Semitan. Masih lagi Semi membuat jarak jauh, berjaya dan mendapatkan 3 mata. Satu lontaran yang baik menjadikan 15 mata sekarang ini. Permulaan semula dilakukan oleh Malaysia. Satu dribbling yang baik dilakukan oleh pemain Malaysia. Tapi kemana arah akan dituju oleh Ilin. Tak ada peluang yang baik bagi satu backdoor yang baik yang dilakukan untuk mendapatkan tindakan penyudah yang baik. Namun begitu tidak pantas. Peluang bagi Malaysia sekarang ini perlu melakukan tindakan pantas sebelum pemain-pemain Thailand marah. Satu percubaan yang baik dilakukan ataupun membuka ruang kepada Malaysia. Perlu pantas untuk melancarkan serangan bagi menidakkan peluang bagi Malaysia. Walaupun seakan-akan sudah tidak mau masuk ke keranjang lanturan ataupun lambungan yang dilakukan oleh Fuk Ying. Berjaya untuk diberikan kepada Kelly. Fuk Ying. Cuba Fuk Ying berjaya dengan lontaran yang dilakukan bagi Malaysia untuk 3 mata. Tak dapat. Walaupun cuba dilakukan di situ oleh Madeline Lau. Masih lagi gagal. Natania memang pemain yang begitu lincah. Dan masih lagi Malaysia dikawal oleh Tan Sinji. Tan Sinji juga mencari arah sekarang ini. Dapat kepada Fuk Ying. Fuk Ying cantik untuk mendapatkan 2 mata bagi Malaysia. Sinji terlalu jauh untuk cubaan 3 mata saya kira. Sut Ying cubaan 3 mata masuk. Tapi dah masih lagi melakukan full court press. Dan yang dilaksanakan agak baik perkiraan saya. Sut Ying. Satu percubaan 3 mata. Oh, with the hand in it. Make some race stuck together. Sit red talk to the devil. Rosetta Stone forever.